Dalam dunia media sosial sekarang, satu cerita boleh tersebar laju, walaupun belum tentu betul. Itulah yang sedang dilalui oleh Alia Iman, bila namanya tiba-tiba dikaitkan dengan isu keretakan rumah tangga pasangan artis yang tular baru-baru ini. Pihak pengurusannya, Stars Powerhouse Entertainment, tampil bersuara. Dan kali ini, mereka tidak berdiam diri. Menurut kenyataan yang dikeluarkan, dakwaan tersebut adalah tidak benar, malah disifatkan sebagai fitnah yang boleh menjejaskan reputasi Alia sebagai seorang artis. Bayangkan, bila nama seseorang disebut-sebut dalam isu yang langsung tiada kaitan. Lebih berat lagi, Alia juga dikenali sebagai anak kepada pelakon veteran Azmil Mustafa. Jadi, bila perkara seperti ini berlaku, bukan saja beri kesan kepada kerjaya, tapi juga nama baik keluarga. Pihak pengurusan menegaskan, mereka tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang menyebarkan cerita tersebut. Jika ia berterusan, tindakan undang-undang boleh diambil. Mereka juga meminta agar semua kandungan berkaitan dihentikan dan diturunkan dari platform masing-masing. Sebenarnya, ini bukan kali pertama. Sebelum ini, Alia sendiri pernah membuat laporan polis berhubung fitnah yang sama. Kadang-kadang, satu cerita yang kita baca di media sosial nampak real. Tapi hakikatnya, ia mungkin datang daripada andaian atau cerita yang ditokok tambah. Bila melibatkan nama dan maruah seseorang, kesannya bukan kecil. Persoalannya, bila nampak sesuatu yang belum pasti, kau jenis yang terus percaya atau akan cari kebenaran dulu sebelum sebarkan? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.